Raja Chulalongkorn. Dan situ saya ambil satu quote daripada rekod. Sultan Terengganu live in large with built house constructed in Europe lines, daripada rekod CO 273-350-55. Ini dalam laporan British bila dia datang ke Kelantan dan Terengganu pada tahun 1909. Ini statement daripada British High Commissioner. Dan ada Maziah dibina pada tahun 1881 dan corak binaan hampir sama Istana Gelam dan di Riau Lingga. Dari situ kita boleh tengok kesinambungan dia, apa hubungan kita. Dan binaan bercorak gaya Belanda. Okey, boleh tengok dekat atas tu ada tingkap kaca. Ini binaan asal selepas terbakarnya Istana Hijau 1881. Kita amat rasa terkilan lah, sebab Istana Hijau tu keagungan Terengganu dibina 100% dengan kayu. Dan saya masih mencari dan menjejaki foto-foto Istana Hijau daripada koleksi pelayar-pelayar, tapi belum jumpa lagi. Cuma ada sikit je kita jumpa pada tahun 1863. Cuma nampak bahagian menara saja. Dan Istana Hijau dibina 5 tingkat dari kayu. Itu kehebatan orang Terengganu. Tapi kita tidak ada gambar yang boleh kita kongsikan. Next slide. Okey, ni daripada beranda pintu luar sana Maziah. Dan itu kita boleh tengok pintu gerbang. Dan di depan tu di laut lah. Ni kalau sekarang sebelah Johor Pos lah. Ni pintu masuk utama. Dan kain putih ni, dulu orang Terengganu style buat rambut tetamu dia pakai kain macam kemoh lah untuk laluan. Itu raja punya style. Semua kain. Lepas tu diikat dengan daun kelapa di setiap laluan. Pintu asal Istana Maziah batu boleh tengok 1890 ni dah batu. Dan batu kita guna konsep mortar, biasa telur putih lah. Orang Terengganu pasang rumah batu dah macam ni. Dah pelik lah. Ni daripada tingkat bawah Istana Maziah. Kita boleh tengok tu pak pacak kita orang Terengganu dulu. Tengok macam mana diikat samping. Olen ni dah uti dah. Ni semua pakaian